Badan 80 kg ke atas. Korang kalau nak kurus, jangan pergi lari, pergi lompat dulu. Follow Water Mami buat 2 step ini sahaja. Duduk dekat rumah setiap hari 5 minit. Selepas 1 bulan. 1 badan kurus, perut kempis, lagi bertenaga. Cepat-cepat follow, like, share, save video ini untuk rujukan masa depan. Step pertama, berdiri badan tegak. Perut kena kemut. Kalau korang tak tahu macam mana nak kemut perut, pergi profile Water Mami, cari kemut perut punya video yang ada pin dekat atas. Okey, sudah amalkan perut kemut ni, kaki korang angkat ke depan. Macam ni. Angkat ke depan je. Kalau kawan baru, mestilah kan kaki. Rasa macam susah nak angkat. Tak payah tinggi angkat rendah sahaja. Janji you angkat. Slow-slow angkat. Lepas tu, bila kita angkat, pastikan badan kita stable. Jangan you angkat je, mau jatuh. Kalau you mau terjatuh, you pegang meja ke, kerusi ke, dinding ke. You pegang, you angkat you punya kaki kat depan dulu. Tangan letak kat pinggang. Ini, first dulu you buat. Sampai you boleh stable sudah, then you tambah kaki kat tepi. Badan kena stable juga, kaki kat tepi. So, kaki kat depan 5 minit. Kaki kat tepi 5 minit. Kalau semua ni dah stable, tambah tangan. Tangan letak kat atas, macam ni pegang. Sentuh you punya lutut. Jangan tahan nafas. Tarik pakai hidung, hembus pakai mulut. Macam ni je. Badan korang tegak, jangan macam ni. Jangan buat laju-laju. Tak perlu. Ini buat slow-slow je. Perut korang kemut, angkat kaki, sentuh lutut. Badan selalu tegak punya. Lepas tu tepi macam ni. Badan ke depan. Jangan pusing you punya badan. Ini pun tak mau. Okay, pusing tak mau. Kita tegak. Leher panjangkan. Angkat tangan. Kaki kat tepi. Tangan sentuh kaki. Lutut lah. Sentuh lutut. Tangan bila buat? Bila you punya kaki sudah stable. Tanpa perlu pegang sesuatu. Baru you buat tangan. So, kita bermula dengan kaki ke depan. Kaki kat tepi. Sekali dengan tangan ke depan. Tangan kat tepi. Setiap satu step, kaki ke depan 5 minit. Kaki ke tepi 5 minit. Korang cuba. Ini senaman memang bakar lemak seluruh badan dengan cepat. So, korang tak perlu lari, tak perlu lompat pun boleh kurus satu badan. Kalau korang nak kurus dengan cepat lagi, boleh amalkan air bakar lemak ini. Membantu kita lagi naikkan metabolik badan dengan cara yang sihat. Sudah ramai kawan-kawan melalui air bakar lemak ini dengan senaman Water Mami berjaya turun berat badan. Berjaya kasih senang berpeluh badan bertenaga. Berjaya kurangkan makan, perut selalu rasa kenyang-kenyang sahaja. So, kalau korang nak, boleh amalkan cara ini. Okey, macam mana Water Mami buat? I akan letakkan 1 saset Midi Arabica Coffee ini dalam 1 liter air. Ini I dah tadi pagi minum sampai sekarang tinggal sikit sahaja. Disebabkan dalam dia tak ada gula, tambahan susu ke creamer semua. So, dia bukan manis punya, dia pahit manja. Tapi pahit manja yang sedap. Pahit manja ini kat korang punya selera nak makan manis terutamanya. So, siapa yang nak, korang pergi cari je. Midi Arabica Coffee dekat TikTok Shop ataupun Shopee. Dapatkan 1 pack, total ada 15 saset. Ikut cara ini minum, korang akan rasa badan korang start senang bergerak, bertenaga bergerak, stamina korang meningkat sebab naikkan metabolik korang, lagi bakar lemak dengan cepat. Paling bagus ialah bagi korang cut makanan manis dan minuman manis. Semua ini ada. Betul. So, korang kalau nak beli, cepat-cepat pergi Grab. 1 paket bukan 60, bukan 70, bukan 80. Hanya 30 lebih saja. Minum air bakar lemak ni sekali dengan senaman Water Mami, pasti korang akan nampak badan korang semakin sihat, semakin kurus, semakin awet muda.